Lidah Maaf hari tu kau tak dapat tolong aku. Mak aku lah bising. Tak apalah. Macam saya sama Ingat, dulu. saya tak nak jumpa ini. Takkan ada merajuk. Oh. Elok je Nariza. Mak tu Betul tu Aida. Kita semua sayangkan kau. Sayangkan kau aja. Hai, kau ni cakap orang. Kau pula kat rumah pun terhubung juga kan? Mana kau tahu ni lah. Ingat ni, hari tu aku jalan belakang rumah dia ni. Terdengar pula si Puan sampai dalam rumah dah. Dia kata kan, Amy, besok kau jangan keluar. Kau duduk rumah. Sama kan Amy? Aku rasa kan tadi sebelum korang semua sampai lagi tenteram tau hidup aku. Janganlah, korang ni kan nak gaduh-gaduh macam ni. Nak balik lah cekrek pun dah mula macam ni. Yelah, bagus. Baru sampai dah nak balik. Cakap sekerik ni. Apa tak sekeriknya? Aku ni lelaki. Berbeza-beza. Kenapa nak balik? Nak kelak dah pun. Memang dia isi. Jangan datang lambat. Kau tu janganlah yang sama. Aku pula yang